Assalamualaikum dan selamat petang bersama dengan saya Syuhada Armawan untuk kita bawakan pada bicara petang ini Hello ASEAN, di mana kita akan menyentuh topik berkaitan dengan tarif Trump perdagangan intra-ASEAN, yang mana kita melihat keputusan pentadbiran Trump untuk mengenakan apa yang disifatkan sebagai tarif timbal balik sebanyak 24% ke atas Malaysia memerlukan langkah konkret dan tegas untuk melindungi negara dan juga ekonomi Malaysia. Okey, dan antara yang disebut-sebut adalah tentang usaha berganda untuk memperkukuh produktiviti dan juga keupayaan pengeluaran negara, yang mana dasar tarif yang dikenakan oleh Presiden Amerika Syarikat Donald Trump, dan susulan langkah-langkah tarif terbaru telah pun memberi kesan besar kepada perdagangan global termasuklah negara-negara ASEAN. Jadi berdasarkan perubahan terkini, kita bawakan dan kita ajukan beberapa soalan untuk memahami lebih lanjut tentang kesan tarif Trump terhadap negara ASEAN dan bagaimana sebenarnya mereka boleh memperkukuh integrasi ekonomi di rantau ini. Jadi untuk itu kita bersama dengan tetamu yang sudah bersiap sedia di talian pada waktu ini. Kita ada Encik Samirul Arif Othman, pensyarah adjunct UTP ataupun Universiti Teknologi Petronas, bersama dengan kita pada waktu ini. Assalamualaikum Encik Samirul. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar saya? Boleh, jelas sekali kami mendengar suara Encik Samirul di sini. Baik, terima kasih terlebih dahulu kerana bersama dengan kami menerusi Hello ASEAN pada petang ini. Baik, Cik Samirul, untuk permulaan mungkin boleh kita ulang kaji sedikit ya tentang apa itu tarif dan tarif yang dikenakan oleh Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Silakan. Okey. Jadi sebelum saya jawab soalan tu, jadi saya nak bagi semua orang faham. Jadi apa jadi sekarang ni kita nak tingkatkan ekonomi di Asia Tenggara, ASEAN. Jadi bagaimana kita nak melakukan perkara itu ya? Jadi kita kena berdagang lebih banyak barang dan juga perkhidmatan. Okey. Jadi bagaimana kita untuk meningkatkan pengeluaran barang dan menambahkan perkhidmatan ya? Jadi misal kata yang pertamanya kita kena ada standard dan conformance. Misalnya barang elektrik yang dihasilkan di Vietnam boleh dipakai di Malaysia. Ubat-ubatan herba yang dihasilkan di Indonesia boleh dipasarkan. Itu dipanggil standard dan conformance. Okay? Itu untuk barangan. Untuk penyeragaman lah maksudnya kan. Jadi kalau untuk perkhidmatan ni lain sikit. Misal kata untuk perubatan ataupun untuk jururawat. Jadi adakah doktor yang dilatih di Thailand dan jururawat tu boleh berkhidmat di Malaysia? Mungkin dia ilmu dia ada, tapi dari segi bahasa dan sebagainya, jadi services ni dia susah sikit lah. Okey, itu satu barang. Jadi bagaimana negara-negara itu perlu bertemu, kena ada titik pertukaran. Misal kata kena ada jalan darat atau jalan laut kan, dan juga kena ada saling hubungan internet. Ini kita kena faham sebelum boleh berlaku apa-apa kegiatan ekonomi. Misal kata nak hantar barang daripada Sumatera ke Jawa, kadang-kadang lebih mahal daripada Jawa ke Taiwan misalnya kan. Dapat internet, dan Jokowi sendiri dah promise untuk kesaling hubungan internet. Jadi ini semua perlu. Apabila orang bertemu orang, maka barulah boleh berlaku pertukaran barangan dan perkhidmatan. Saya nak jawab ni dulu bagi kita faham sebelum boleh masuk kepada apa itu tarif. Tarif tu jadi bila kita cakap tarif ni, dia ialah salah satu kita panggil sebagai halangan untuk barangan tu. Jadi biasanya dikenakan untuk barang yang diimport lah. Dan adalah sebab dia nak lindungi industri tempatan dia nak tingkatkan pendapatan, dia nak kurang pendapatan negara, dia nak kurangkan kebergantungan kepada barangan luar. Jadi biasanya untuk barang lah. Jadi barulah kita nampak konsep tarif tu kan, tarif. Jadi pertamanya satu, dalam kalangan negara ASEAN sendiri kita nak dagang lebih lah kan. Kita nak walaupun ada banyak kerencaman ya. Dan kemudian Amerika Syarikat memanglah antara rakan dagang kita terbesar. Jadi dalam konteks ni, jadi pertama kali apabila dia menjadi presiden, dia dah kenakan tarif yang tinggi terhadap barang daripada China, dan juga dia mengenakan tekanan terhadap rakan dagangnya di utara, iaitu Kanada, dan di selatan. Jadi sebenarnya kalau kita tengok jauh lebih belakang, tahun 80-an pun, masa tu Amerika ada masalah imbangan dagangan dengan Jepun. Dia dah melakukan dia dah mula cakap masa tu belum air politik. Okey, saya harap bila saya set dedication ni, lepas ni jadi lebih mudah lah. Yes, teruskan.
Okey, baik. Dan bagaimana pula dari segi tarif yang dikenakan oleh Presiden Donald Trump terhadap produk yang ada di ASEAN khususnya, memberi kesan kepada ekonomi negara-negara anggota ASEAN itu sendiri, terutama sekali dari perdagangan dan juga pelaburan asing. Cik Samirul. Okey. Jadi begini ya, Asia Tenggara ni banyak strategi kita ialah untuk export driven untuk menambahkan pendapatan negara. Kita tengok Vietnam, dia mengeksport begitu banyak sekali. Jadi dengan Malaysia dan untuk menambahkan imbangan dia lah. Tetapi dan kalau macam Vietnam pula, dia punya rakyat sendiri kurang mampu. Sebenarnya begitu juga untuk China, dan yang mengajar China strategi ini ialah Dr. Goh Keng Swee. Telah dihantar Lee Kuan Yew dahulu untuk membuat special export zone, dan strateginya untuk import, untuk ekspor mula-mula ke US dan pasaran dunia, dan untuk simpan dia punya earnings dalam US dollar. Jadi nampaknya strateginya, so kalau tak ada orang nak beli, jadi siapa kita boleh produce kan. Jadi itulah antara accusation yang dibuat ialah China oversupply the world, dan dia sendiri tak nak beli apa yang dia buat kan. Okey. Itu ini, jadi maksudnya kita punya pendapatan sendiri kena meningkat lah kalau kita nak beli kan. Kalau kita sendiri tak mampu beli iPhone ataupun iPad dan sebagainya kan. Okey. Kemudiannya kesan terhadap pelaburan asing. Jadi beginilah, pasal mula-mula Trump buat benda ni. Jadi China dia mengambil strategi untuk memindahkan operasi ke Vietnam, terutama yang Malaysia, supaya dia boleh elak lah. Jadi ini kita boleh panggil sebagai jalan belakang untuk masuk. Dan saya dah lama takut yang kita akan kena. Tapi nampaknya kita kena, kita tak kena seteruk Vietnam lah. Jadi ada juga lah terpias daripada strategi memindahkan. Dia cakap kita tak boleh, kita kena pandai cover benda ni semua. Begitulah begitu. Okey, boleh ya, boleh. Okey, baik. Dan selain itu juga kalau kita lihat ya, yang mana pentadbiran Presiden Donald Trump bukanlah cabaran pertama kepada multilateralisme, dan juga bukan yang terakhir. Justru kalau ASEAN dapat terus berpegang teguh, kekal terbuka, pragmatik dan juga bersatu, makanya mungkin menjadi antara yang terakhir yang percaya bahawa dunia akan berfungsi dengan lebih baik apabila ia bekerjasama. Jadi bagaimana negara-negara ASEAN boleh memperkukuh kerjasama ekonomi dalam rantau ini untuk kurangkan macam disebut oleh Cik Samirul tadi, kebergantungan ya kepada pasaran Amerika Syarikat, terutama sekali melalui perjanjian seperti AFTA dan juga RCEP. Okey, jadi AFTA ni dia mula-mula kita cerita pasal ASEAN Economic Community lah. Dia dilancarkan pada tahun 2015. Dia ada 4 tonggak. Dia nak jadi single market dan production base. Dalam bahasa Melayu saya rasa pasaran dan pengeluaran tunggal. Kemudian kawasan ekonomi yang berdaya saing dan pembangunan ekonomi yang sama dan seimbang, dan juga integrasi ekonomi ke dalam peran global lah. So this is a very big challenge. Dan itu ialah di peringkat ASEAN. Manakala di RCEP pula ialah ASEAN dengan dunia luar. Dia buat dengan China, Jepun, Korea Selatan, Australia dan New Zealand. India tidak berminat untuk menyertai RCEP walaupun telah dipelawa. Dan itulah saya kata India dengan China ni memang tak ngam. Dan inilah nampak mula-mula mereka kata nak masuk, tapi kemudiannya mereka menarik diri. Tapi nampak sangatlah dia tak suka didominasi oleh China, sebab memanglah China akan jadi yang dominan dalam ni. Jadi satu yang ASEAN tu, dalam ASEAN tu sendiri panggil ASEAN Economic Community, kemudian RCEP ni dengan dunia luar. Tapi dalam AEC juga kita nak cerita sikit, ada dua. Satu AFAS dia panggil, ASEAN Framework on Services. Okey, untuk perkhidmatan, kemudian A3 ASEAN untuk ASEAN Trading in Goods and Services. Jadi dia cakap ada dua komponen, barangan dan juga perkhidmatan. Jadi itulah dia. Tapi benda ni cakap tu memang mudah. Tapi kita tengok tahap pembangunan di 10 negara ASEAN tu berbeza-beza. Jadi kalau Myanmar tu memang lebih jauh ke belakang dari segi jalan, pelabuhan dan sebagainya, dan terbaru kita akan ambil Timor Leste. Jadi semua ada kelebihan masing-masing. Mungkin Singapura ada modal, kita ada infrastruktur yang baik, kemahiran mengurus, dan mungkin Vietnam semua
Atau Cambodia ada buruh yang murah, jadi kita boleh work together lah, gitulah. Okey. Okey. Ya, teruskan ya. Baik, dan bila disebut tentang kerjasama, pastinya ada yang nampak tentang negara-negara anggota ASEAN ini mesti bergerak pantas dan juga melangkaui retorik pada pelaksanaan. Dan kalau dilihat dari segi liberalisasi, tarif rantau ini sebahagian besarnya telah pun lengkap. Tapi penjajaran kawal selia, logistik rentas padan dan juga kereta sambungan digital masih lagi belum selesai. Jadi bagaimana Cik Samirul, industri-industri tertentu seperti automotif dan juga elektronik di ASEAN yang dikatakan sangat terkesan dengan perubahan tarif Amerika Syarikat, apa mungkin langkah yang boleh diambil oleh negara-negara ASEAN untuk kita minimumkan kesan terhadap sektor-sektor yang terkesan itu? Ya, satu memang kita kena menambahkan diversify kita punya pasaran ekspor. Dan Afrika sebenarnya ada potensi yang besar, dan China pun dah lama bergerak ke Afrika. Dia ada penduduk yang muda dan pasaran yang luas. Begitu juga dengan Amerika Selatan dan juga Timur Tengah. Ya, kita ada prospek untuk ke sana. Dan Timur Tengah mungkin faktor agama, halal dan sebagainya, mungkin itu akan memudahkan kerja kita. Mempelbagaikan ekspor dia, semua negara-negara di kepulauan Pasifik ya, macam Fiji. Sebenarnya mereka pun Melayu juga, Paulu. Kalau tengok dia punya bahasa kan, dia cakap 20 tu macam mana? 1-2 macam bahasa Melayu juga. Kalau saya tengok 1-2, jadi sebenarnya dia also Malay Polynesian lah. Jadi kepulauan Palau dan sebagainya. 1-20 ke? Dia cakap 20 macam tu lah. Jadi saya tengok there is some kind of a similarity. I can't recall now, but begitu. Jadi okay, so of course digitalization lah, itu perlu. Dan Europe pun sebenarnya dia pun belum digitalize kan sepenuhnya, dan dia pun ada buat fund tapi nampaknya tak berapa berjaya. Saya tengok ulasan dia buat lain. Kemudian research and development of course kan, untuk innovation kan, itu perlu. Dan juga insentif untuk pelaburan domestik. Jadi kita tengok macam Malaysia ni, walaupun kita belum jadi negara maju sepenuhnya, big debate, dan kata negara berpendapatan tinggi lah, that's the better word. Kata negara sepenuhnya, tapi kita masih kita buat, strangely enough, kita buat ekspor, kita buat FDI di luar, dipanggil premature ekspor kan. Jadi sebelum itu suatu kejanggalan jugalah. Tapi kalau macam KWSP untuk melabur untuk pelanggan lebih, itu saya faham lah. Tapi kadang-kadang kita pula buat MDI dan sebagainya, kita bangunkan kita punya dalam ini. Tapi dia perlukan synchronize jugalah dengan negara ASEAN. Selama ini kita bergantung pada FDI. FDI itu tak salah. Jadi begini, pelabur asing datang, okey, dia pakai buruh kita dan sebagainya kan. Tapi ada benda lain lah, dia bawa modal. Adakah modal tu bagaimana? Dia akan keluar balik, tapi dia boleh dimanfaatkan. Ada satu lagi, adakah pemindahan teknologi itu berlaku? Pada pendapat saya di Malaysia kurang lah. Kita orang datang melabur tak kurang pemindahan teknologi. Berbanding dengan macam Korea dan China, memang dia orang terkenal untuk mencuri. Bukan setakat menciplak tetapi mencuri. Dan saya ada banyak cerita pasal Korea. Saya boleh cerita orang Jepun cakap dia curi daripada Korea, curi daripada engineer dia, curi daripada Jepun. Dan memang China itu terkenal lah, itulah sebab dia kena ban, sebab memang dia curi teknologi daripada kita tak pandai lah untuk buat. Dan satu baru saya baca ada pelatih daripada Indonesia yang dituduh mencuri teknologi kapal terbang Korea. Bila saya baca, hebat ni. Okey, tapi kita tak nak sampai mencuri kan. Tapi we need at least transfer teknologi lah, begitulah. Okey. Yeah. Baik, dan hari ini juga kalau kita lihat tarif Amerika Syarikat ke atas China dilaporkan oleh White House meningkat kepada 104%. Jadi apa mungkin kesan jangka panjang tentang tarif seperti ini, yang kita tahu kesan dasar America First dan juga perang perdagangan antara China dan Amerika ini terhadap dasar perdagangan negara-negara ASEAN. Adakah negara ASEAN ini perlu sesuaikan dasar luar kita ni untuk menghadapi perubahan-perubahan seperti ini? Ya, satu of course kita kena kuatkan yang serantau tu kan. Kita satu neighborhood. Kalau lagi jadi 11 negara, walaupun banyak cabaran, tapi eloklah juga dimulakan dan dilihat. Of course dia ada, macam kalau Indonesia tu dia mungkin masalah infrastruktur lah, dari segi jalan kan, dari segi jalan, tapi itu sedang diatasi dalam pulau, selama pulau, kemudian dari pulau ke pulau, sebab Asia Tenggara ini banyak negara pulau.
Tapi negara yang tak pulau seperti Myanmar dan Cambodia pun dia ada masalah pengangkutan darat. Dan kita tengok China dia dah buat high speed trail ke Cambodia dan sebagainya. Okey. Kemudiannya of course kita kena pandai bermain hubungan diplomasi kan di antara AS dan China. Saya untuk Malaysia selalu cakap diplomasi kancil. Dan kalau kita nak tengok bagaimana Singapura memang dia bijak menguruskan ini. Sepatutnya kita pun begitu. Okay? Dan kita tak boleh masuk. Sebenarnya Presiden Soekarno, Bung Karno pada tahun 1955 dia buat persidangan Afro-Asia. Dan inilah bibit-bibit dia. Dia panggil semua negara membangun seperti Jawaharlal Nehru, Tito daripada Yugoslavia dan sebagainya. Dia kata kita tak akan terlalu bergantung kepada Rusia pada ketika itu dan kita ialah jalan tengah kan. Dan betul lah non-aligned movement itu jenis Bung Karno lah kan. Okey, dan selain daripada itu obviously kita kena mempelbagaikan pasaran yang bukan tradisional dan saya ingat yang besarnya ialah Amerika Latin dan juga Afrika. Dan Afrika ni sebenarnya ramai orang dah cakap Afrika ni is a big potential. Dan memang saya boleh bagi contoh-contoh. Dan kalau tengok antara ada satu negara Afrika miskin atau dua yang memang kena Trump bagi tarif yang tinggi. Sebab memang tak salah China dan mungkin juga Amerika buka kilang-kilang untuk dijual kepada Amerika. Sebab itulah dia kena tarif yang begitu tinggi. Kita tengok balik list tu kan. Ya, jadi tak beli apa-apa daripada Amerika pun. Cuma dia banyak ekspor. Kuranglah dia beli, sorry. Mungkin dia dapat 8 ya. Okay, teruskan ya. Cik Samiro, adakah ini juga membuktikan ataupun gelaran boleh kita beri satu kesilapan atas kesilapan apabila dikenakan tarif yang sebegitu tinggi kepada China? Ya, jadi saya rasa strategi Trump ni dia nak letak lah kan. Tapi China ialah China. Dia ada very proud people kan. Jadi sebab dia ada pengalaman satu kurun yang lalu dibuka oleh negara barat. Jadi dia ada dendam yang sebegitu tinggi. Ini saya nak cerita. Kalau tengok dahulunya China berdagang dengan barat kan. Dan dia banyak mengekspor teh kan. Jadi Britain yang ketagih teh kan, dia bawa semua barang perindustrian China tak minat kan. Dia nak bayaran dalam bentuk silver sahaja. Dan pada ketika itu Inggeris ada rancangan jahat. Dia bekalkan candu. Maka terjadilah perang candu pertama, kedua dan sebagainya. Dan akibat candu memanglah China lupuh sepenuhnya kan. Jadi dia ada semacam, dan dia juga ada pride lah. Sebab memang wakil Inggeris itu, we bring everything. Dia orang tak minat nak beli. Dia orang nak silver saja dan memang Inggeris tak mampu. Jadi untuk ni kita dah jangka kalau Jepun dia akan akur sebab dia ada pengalaman kalah di bom ketika perang dunia ketiga. Memang pada tahun 85 pun dia akan akur. Tetapi China dia ada satu perasaan nak balas dendam dan dia very proud people. Dan memang saya dah duga dah dia akan counter. Dia tak ada runding. And it's a very long history. Kita tengok perang dahulunya perang candu ialah di antara Inggeris dan China. Dan sekarang perang tadi ialah antara Amerika dan China. So tengok balik history dan kita tengok banyak similarities. Ya, saya stop dulu. Ya. Okey. Baik, dan justru apa mungkin langkah-langkah yang boleh diambil oleh negara-negara anggota ASEAN Cik Samirul untuk kurangkan impak negatif akibat tarif yang dikenakan oleh Amerika Syarikat ini? Jadi of course lah kita tengok barangan tempatan semua kan, dan dari segi pelancongan pun mungkin meningkatkan pelancongan dalam ASEAN semua kan, dan pelaburan dalam ASEAN. Inilah masanya untuk bermula kan, sebab AEC tu tahun 2015 kan. Kemudiannya dan mungkin masa COVID benda ni terencat, jadi elok jugalah dilihat kan. Kemudian dari segi perancangan kewangan, kita tak tahu, harap-harap tak adalah kerja diberhentikan dan sebagainya. Mungkin kerajaan akan bantu semasa COVID. Tapi untuk diri sendiri, kita menambahkan kita punya skill lah. Saya selalu percaya kita menambahkan skill-skill yang baru. Mungkin kita pandai masak, mungkin kita pandai bahasa, mungkin kita pandai macam-macam lah menjahit ataupun pembayaran digital dan sebagainya. Something, kalau anything happen to us, kita boleh ni. Dan juga kita tengok kita punya kedudukan kewangan. Mungkin juga ramai kata mungkin tak nak beli barang yang mahal ataupun tak nak masuk komitmen yang macam lama, macam beli kereta, whatever. Jadi itu pulanglah. Saya bukan perancangan kewangan dan ini bukan sesi perancangan kewangan. Jadi saya tak nak cakap. Pasal saham-saham saya memang, saya tak buat benda tu lah. Ada yang nak beli emas lah. Semua saya cakap, beli emas, kripto, itu memang kuat dijaja. Tapi saya nak cakap, emas dan kripto pun dia ada supply dan demand. Dia tak akan naik selama-lamanya. Dia pun akan turun dan sebagainya. Jadi
be careful. Jangan sampai you get your fingers burned lah. Know what you are getting into kan. Because saya selalu cakap dulu, crypto, ya dia naik tu dia crash, dia naik balik. Jadi, unless you really know, but then again, nobody can really read. Even George Soros pun pernah rugi banyak kan. Even Trump pun bankrupt dia punya university. Dia punya dia ada banyak history bankrupt juga. Itulah dia. Okay. Itulah dia bila disebut tentang harga emas, Cik Samirul ya, ada yang kata bakal meningkat sehingga ke RM500 untuk 1 gram. Okey, baik. Jadi apa pun but then dia akan supply and demand, dia akan ada pembetulan juga. Dia tak akan naik selama-lamanya. Jadi naik turun ni tu, be careful lah. Jangan sampai anda terbakar. Berbalik kepada hukum ekonomi itu sendiri, adanya permintaan dan juga penawaran. Baik, akhir sekali Cik Samirul, apa mungkin langkah untuk rakyat kita menghadapi konflik perang tarif ini dalam memastikan tahap ekonomi negara kita dalam keadaan yang terkawal ya? Adakah ketika ini waktu yang sesuai untuk macam mungkin ada yang rasa kita perlu melihat kepada aspek kena berhati-hati dan sebagainya? Mungkin ada nasihat daripada Cik Samirul, silakan. Saya rasa kerajaan lah dia akan dia akan ambil inisiatif dan kita perlu tolong dan jangan ambil kesempatan lah. Masa COVID dulu pun dia ada buat bantuan tapi ada orang ambil kesempatan. Tapi saya harap tak adalah sampai begitu. Tapi kalau saya tanya dia nak letak China dahulu. Dan kita janganlah masuk belah mana-mana pihak. Sebenarnya dia nak lebih konsensi daripada China dan mungkin juga Jepun dan Korea. Walaupun dia orang ada hubungan yang baik lah, Jepun, Korea dan Taiwan memang ada hubungan yang baik dengan China, dengan US. Tapi bagi US, China sangat tidak adil dan saya tak nak masuk. Kita kalau boleh sebagai ASEAN kita bergerak dalam satu suara. Cuma kita tengok belum pergi lah Vietnam dah berapa dia dah hubungi Amerika Syarikat. Kita ada ASEAN kan dan tapi yang saya tahu China, Korea Selatan, Jepun dia akan bincang di sini bila kita ada persidangan ASEAN. Jadi jangan terburu-buru bertindak dan yang saya tahu ini Marco Rubio Foreign Secretary pun dah ada hubungi Tok Mat dan so kita kena present our case. Mungkin ada beberapa salah faham dan sebagainya tapi buat masa ni dia nak tengok apa reaksi. Dan sebenarnya Trump dia ada rancangan jangka panjang dan kalau boleh insyaAllah saya nak terbitkan minggu depan. Boleh Google, banyaklah saya tulis Samirul Arif, boleh Google. Saya nak cerita apa sebenarnya pada firasat saya rancangan Trump sebab dia punya Secretary Scott Bessent, dia ada tulis pasal rancangan nak reset the world order kan. Tapi dia tak banyak bercakap sebab sekarang dia dalam pentadbiran Trump. Dan memang peringkat pertama tu dia nak create chaos. Macam sekarang lah. Macam dia nak create chaos sebelum jadi kita jangan panic. I'm sure the government knows what they are doing. I hope so. I believe so. And then kita jadilah seperti kancil, bijak, pandai bergerak, menari ketika dua gegasi dunia sedang when elephants learn how to dance, we know what to do so that we won't get trampled by them lah. Begitulah. Saya selalu cakap begitulah. When giants learn how to dance lah. Begitulah. Okay. I hope that makes sense to you. Ya. Satu lagi. Pastikan ada simpanan. Jangan belanja yang bukan-bukan. Tidak perlu melancong ke tempat yang eksotik. Tak perlulah. Dan memang setengah tempat you may not be welcome pun. So maybe to go to ASEAN, you want to go to Umrah, whatever, haji. But be careful, not the time to do yang besar-besar tu. Reconsider balik, jangan buat yang membazir. Pastikan you have saving kalau boleh 3 or 6 months, whatever, in case anything happen to you. Okey, baik. Boleh. Itu antaranya tip yang diberikan oleh Cik Samirul. Jadi apa pun macam yang kita berdiskusi sebelum ini Cik Samirul bercakap berkaitan dengan jadi lawan dan juga kawan. Pastikan kalau jadi lawan pun kena bijak, jadi kawan pun kena bijak juga dalam mengatur betul. Apa sebenarnya yang telah pun diumumkan oleh Donald Trump ini. Dan saya pasti macam Cik Samirul kata juga kerajaan pastinya banyak telah pun menyediakan ruangan-ruangan tertentu terutama sekali untuk berbincang berkaitan dengan tarif ini bersama dengan Amerika Syarikat. Terima kasih Cik Samirul kerana bersama dengan kami waktu ini. Terima kasih. Okey, baik. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu dia tadi kita bersama dengan Encik Samirul Arif Othman, pensyarah adjunct Universiti Teknologi Petronas yang menyentuh juga tentang kemungkinan mungkin adalah turun naik dalam mata wang global dalam beberapa tahun akan datang. Mungkin wajar kalau kita lihat secara adilnya yang mana kita semua berharap cadangan ini mungkinlah bersifat sementara ataupun sebaliknya, walaupun pengumuman yang dibuat baru-baru ini mengena sebenarnya pada setiap negara perdagangan di dunia, dan mereka sebahagian besarnya telah pun berperingkat-peringkat ya, dan juga mencualikan sektor perkhidmatan yang Amerika Syarikat sendiri telah pun pegang lebihan besar berbanding seluruh dunia. Jadi nampaknya mungkin Trump sekarang ni seperti mana Encik Samirul kata tadi, berusaha untuk provokasi rakan dagangan Amerika Syarikat untuk datang ke meja rundingan dengan alternatif untuk menjadikan sebagai satu cara memenuhi agenda domestiknya. Okey, jadi mungkinlah kita akan lihat selepas ini banyak lagi dari segi taktik ataupun langkah yang akan diambil oleh Malaysia khususnya dan juga negara-negara anggota ASEAN. Okey, sekian saja untuk Hello ASEAN pada petang ini. Kita kembali selepas ini pukul 6 petang, kita akan bawakan untuk anda utama puncak jam ini. Tema Kepengurusian ASEAN Malaysia 2025 mencerminkan aspirasi ASEAN untuk memperkukuh keamanan